Isu hidang arak ini makin panas, tapi yang menarik, Persatuan Pelancongan sendiri sekarang tampil sokong Menteri Tiong Kin Sing. Semua ni bermula bila satu majlis makan malam Global Travel Meet minggu lepas tular, ada wine dan bir dihidangkan. Ramai tetamu Islam dikatakan keluar awal sebab rasa tak selesa. Tapi Tiong cepat jelaskan, katanya bukan kerajaan yang anjur, tapi pihak industri pelancongan sendiri. Maknanya, Kementerian Pelancongan cuma turut serta, bukan penganjur utama. Hari ini pula, 3 persatuan besar pelancongan, MITTA, MICA dan MM2HTA tampil pertahankan Tiong. Mereka kata semua kenyataan yang kaitkan tourism Malaysia tu mengelirukan. Malah, mereka minta hentikan serangan politik terhadap menteri sebab katanya ia boleh rosakkan reputasi industri pelancongan yang tengah meningkat naik sekarang. Cuma tak semua orang puas hati. Ada pemimpin pembangkang dan orang UMNO sendiri yang marah. Mereka kata kalau acara tu bawah nama rasmi, tetap tak wajar ada alkohol. Lagi-lagi dalam konteks Malaysia yang menjoriti Muslim. Khairi Jamaluddin pun sempat menyindir Tiong dengan tunjuk jemputan rasmi yang ada logo Tourism Malaysia, chat caption, bercakap bohong, lama-lama tak jadi menteri. So sekarang kita nampak dua camp. Satu, kata jangan besar-besarkan benda kecil. Satu lagi kata, ni soal nilai dan imej kerajaan madani. Tapi persoalan sebenar, kalau majlis tu ada kaitan dengan kerajaan, patut tak ada garis panduan jelas untuk elak benda macam ni jadi lagi? Korang rasa siapa yang patut bertanggungjawab? Pihak industri pelancongan atau kementerian sendiri sebab nama kerajaan dah terlibat?